Bayangkan dua orang murid, seorang sangat pandai tetapi kasar dan suka menyakitkan hati orang lain. Seorang lagi biasa-biasa tetapi sopan, baik hati dan sentiasa menghormati orang lain. Persoalannya, siapa yang lebih mudah dibantu ketika susah? Siapa yang lebih mudah mendapat doa guru? Siapa yang lebih mudah disayangi semua orang? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini, kebaikan hati akan membuka lebih banyak pintu kehidupan daripada kepandaian semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak murid yang saya kasihi, hari ini ramai orang mahu menjadi hebat. Kita mahu menjadi pelajar cemerlang, popular di sekolah, dipuji, ramai dikenali kerana pencapaian. Semua ini tidak salah. Namun, dalam usaha menjadi hebat, ada satu perkara yang semakin dilupakan, menjadi manusia yang baik. Masalah sebenar hari ini bukan kerana murid tidak pandai. Masalah sebenar ialah apabila ramai murid lebih sibuk mahu kelihatan hebat daripada membina akhlak yang baik. Kita melihat ada murid yang suka mengejek rakan kasar dalam percakapan, tidak menghormati guru, mementingkan diri sendiri, lebih membimbangkan. Ada yang merasakan kebaikan dan kelembutan itu tanda kelemahan. Sedangkan hakikatnya, manusia yang benar-benar kuat ialah manusia yang mampu menjaga akhlak walaupun mempunyai kuasa dan kelebihan. Masalah sebenar ialah apabila murid terlalu fokus kepada pencapaian hingga lupa membina hubungan baik dengan manusia. Kita perlu sedar, orang mungkin kagum dengan kepandaian, tetapi orang akan sayang kepada mereka yang baik hati. Murid yang baik disenangi guru, dihormati rakan mudah, mendapat sokongan orang lain. Masalah sebenar ialah apabila ada murid yang berjaya dalam pelajaran tetapi gagal menjaga hati orang lain. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan. Akhlak yang baik menjadikan seseorang lebih bernilai dan disayangi. Satu, kebaikan membina hubungan yang sihat. Murid yang baik hati, mudah berkawan, dipercayai orang lain. Disayangi guru dan rakan. Kenapa? Kerana manusia secara semula jadi menyukai orang yang membawa ketenangan dan kebaikan. Dua, kebaikan tidak pernah merugikan. Kadang-kadang ada murid takut menjadi baik kerana bimbang dipergunakan. Namun hakikatnya, kebaikan yang ikhlas akan sentiasa memberi kesan positif. Mungkin tidak semua orang menghargainya segera, tetapi Allah dan kehidupan akan membalasnya dengan cara yang indah. Tiga, murid yang baik lebih mudah berjaya dalam kehidupan dalam dunia sebenar. Orang bukan hanya memilih mereka yang pandai, orang memilih mereka yang jujur berakhlak, boleh bekerjasama menghormati orang lain. Sebab itu, akhlak sangat penting untuk masa depan. Saya ingin berkongsi satu kisah. Ya, seorang murid sangat cemerlang dalam pelajaran. Namun dia suka memalukan rakan-rakan, mengejek murid yang lemah, bersikap sombong. Walaupun pandai, ramai orang tidak selesa dengannya. Dia dihormati kerana markah, tetapi tidak disayangi kerana sikapnya. Kisah kedua, seorang murid biasa sahaja dalam akademik. Namun dia sangat baik hati. Dia membantu rakan yang susah, menghormati guru, sentiasa bercakap dengan sopan. Apabila ada rakan sedih, dia cuba memberi semangat. Lama kelamaan, semua orang menyenanginya. Guru-guru selalu mendoakannya, rakan-rakan menghormatinya, dan perlahan-lahan dia juga semakin berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Perbezaannya bukan pada kepandaian, tetapi pada hati dan akhlak. Anak-anak murid yang saya kasihi, dalam kehidupan ini, jangan hanya berlumba untuk menjadi paling pandai. Berusahalah menjadi manusia yang paling baik akhlaknya. Kerana manusia mungkin lupa berapa markah kita. Tetapi mereka akan ingat bagaimana kita melayan mereka. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menjaga hati orang lain? Adakah kita menghormati guru dan rakan-rakan? Adakah kehadiran kita membawa ketenangan atau kesakitan kepada orang sekeliling? Mulakan dengan langkah kecil. Senyum kepada orang lain. Bercakap dengan sopan. Membantu rakan yang memerlukan. Mengelakkan ejekan dan penghinaan. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda semua untuk subscribe channel Pengetua EAI
Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu murid menjadi insan yang cemerlang dalam akademik dan akhlak. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan kerana kita mahu melihat lebih ramai murid menjadi generasi yang bukan sahaja bijak tetapi juga baik hati dan disayangi semua orang. Ingatlah, murid baik disayangi semua kerana akhlak yang baik akan membuka lebih banyak pintu kejayaan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Teruskan belajar. Teruskan berjaya, tetapi jangan pernah lupa menjadi manusia yang baik. Kerana murid yang hebat bukan hanya hebat pada keputusan peperiksaan, tetapi hebat pada hati, sikap dan cara melayan manusia di sekelilingnya. Terima kasih semua. Semoga anda semua menjadi murid yang cemerlang akademik, tinggi akhlak dan menjadi insan yang sentiasa membawa kebaikan serta kegembiraan kepada semua orang di sekeliling.